aku tak fahamnya orang bising macam kereta saya kena, contoh lah yang kat dalam group kan, kereta saya ada steering rack, kereta saya kena steering rack. Habis yang orang dah bagi warranty sampai unlimited mileage tu, kau guna je lah. Guna je lah, Guna betul. je lah, apa masalahnya? Tapi pergilah claim. bukannya lah isu dia macam contohlah baru keluar, bulan depan terus rosak steering rack. Itu problem lah. Masalahnya ada tak dalam kau, ada tak customer kau tahun lepas komplain steering rack? Tak ada. Macam Honda City, bapak aku dengan abang aku pakai Honda City, tak ada masalah steering rack. Dah berapa tahun dah elok je pakai. Ni tapi cara dia orang komen tu macam entah, macam setiap hari ada isu Masalah steering rack kan. Ada masalah. Itulah dia lah. yang komen-komen macam tu. Adakah dia ni mekanik? Sebab mekanik faham. Sebab mekanik ni dia akan cerita yang model-model 2013 punya kereta. Kita faham lah. Dia Sebab orang passion kan. kereta-kereta baru sebab hantar warranty. Takkan pergi hantar mekanik. Mungkin lah yang diorang cerita ni adalah model yang 2012 dulu ke 13. Kereta-kereta second lah. Boleh jadi ya. Kan. Tapi itu pun dah tak ada warranty. Dah tak ada warranty tu wajar, ataupun mungkin yang Normal lah kan. Tapi aku rasa tak bijak kalau Honda beli kereta baru ada warranty 5 tahun unlimited mileage, tapi kau pergi servis kat luar. Tak rasa tak bijak lah. Tak bijak lah. Kau jagalah warranty dia. Jagalah Warranty dia. Kau pergilah servis kat situ 5 tahun kau